أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Kawthar ayat tamu hingga sampai ayat yang ketiga. Surah Kawthar merupakan surah yang ke-108. 108. 109 kita baca pada pagi kemarin surah Al-Kafirun. Adapun surah ni surah Kawthar ni makna dia nikmat Tuhan beri itu banyak, sehingga di hari akhirat esok Tuhan akan beri satu kolam nama dia Haud Kawthar, masuk dalam nikmat Allah yang Tuhan beri kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah ni apa nama ada semua 3 ayat. 3 ayat yang dimulai dengan inna a'tainakal kautsar. Tuhan kata sesungguhnya kami, Tuhan kecek di dia sini dengan merupai kami ni orang panggil jamak, dalam bahasa Arab panggil banyak apa ni jamak, yang mana jamak ni ramailah, nak ayat tu agungnya, besarnya, hebatnya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tuhan guna inna, bukan aku dak. Kami telah pun mengkurniakan kepadamu, manawi kepada mung sini, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Kawthar, nikmat yang banyak Tuhan beri nikmat. Salah satu nikmat yang Tuhan beri kepada Nabi kita ni Haudul Kawthar, Qala Kawthar, yang mana Qala Kawthar ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu satu qala yang mana air ni putih, lebih putih daripada susu lagi, jernihnya, rasa dia pula sedap, manis, lemuk, cukup, lebih sedap daripada madu. Siapa-siapa yang minum air daripada Haud Kawthar ini atau Qala Kawthar ni, dia tak akan dahaga buat selama-lama. Dan Haud Kawthar ni semua umat Nabi kita Muhammad ni akan lalu kat tu, nak pergi menuju kepada nikmat yang besar, nak pergi kepada syurga, dia akan minumlah ni belaka-laka pun. Kita pun nak minta daripada Allah Subhanahu wa taala supaya kurniakan kita boleh minum sungai Kawthar yang Tuhan nak cerita, nak cedek beri kepada Nabi kita di hari akhirat nanti. Kata riwayat Anas ibn Malik kata, suatu ketika aku ni duduk sekali dengan Nabi dalam masjid. Nabi pergi negara sebentar. Bila Nabi sedar daripada negara sebentar tu, selailah Nabi senyum suka. Maka tanyalah sahabat pada Nabi, "Bapa mung senyum ya Rasulullah?" Ataupun Nabi tanya, "Mun tahu tak sebab apa aku senyum tadi?" Kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Tuhan dan Rasul dia saja yang tahu. Apa mu senyum tadi?
Nabi kata aku dikurniakan sebuah qalam al-kautsar. Nampak dah dalam syurga ni, nak menuju ke syurga nampak dah situ. Dan umatku Nabi kata taruddu alaihi, pergi akan lalu kat itulah minum situ. Lepas tu Nabi tanya mengenal tak kausar ke apa kausar ni? Goyak kita goyak tadi lah. Kausar ni yang satu qalam yang mana tebing dia tu daripada emas. Nak goyak hebatnya besarnya kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Apabila Tuhan kata aku kurniakan beri kepadamu al-kausar, nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar, maka apa ni, jagalah semaya kamu. Kena jaga, kena semaya. Nak menunjuk kata mu ni syukur kepada nikmat Tuhan yang beri banyak ni, mu kena semaya kerana Tuhan engkau, li rabbika, kerana Tuhanmu. Wanhar, di samping itu mung ni semulahlah binatang. Wanhar nahrun kita dak panggil semulah uta ni dia panggil nahr. Kalau semulah lembu ni zabhun. Kalau semulah uta ni, kerana uta ni dia apa ni, semulah dia ni ditekak. Ditekak hujung, tekak ke di atas dak, ke di tengah dak. Dia tokeh dengan pisah situ, tu masuk dalam semulah, dia panggil nahrun. Hari raya, hari semulah, hari kita gerbek tu dia panggil hari nahrun, hari kita semulah. Yang dikehendaki semulah di sini bukan uta saja, walaupun dia sebut dengan kalimah nahrun, tapi masuk semulah lembu, semulah kambing, masuk dalam kita buat ibadat, nak menunjuk kata syukur kepada Allah nikmat-nikmat yang Tuhan beri. Cuma nak ayat kata ketika tu apabila seorang ni semulah uta, yang mana uta ni harga mahal, ada harga, kalau boleh sebelah uta ni Allah adalah sehebat-hebat manusia. Untuk nak menunjuk kata syukur ke atas nikmat Tuhan yang beri banyak ni, kena kekal jaga semaya. Kalau tak jaga semaya, tak masuk dalam orang yang bersyukur. Sampai tu bila masa ketika mana sampai waktu musmelahlah. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang-orang yang menghina ataupun mencacimu, ataupun orang-orang yang hidup menentangmu itu, dia adalah tergolong ataupun masuk dalam orang yang putus daripada rahmat Allah. Orang-orang hendak caci maki kepada Nabi lah, kata benda tak baik kepada Nabi. Ya, ayat ni ya turun ke atas seorang yang nama Al-As bin Amir. Tak gitu. Apa ni, Al-As bin Wa'il. Turun buat Al-As bin Wa'il ni. Berbeda Nabi kita, anak dia hak nama Qasim. Anak Nabi 7 orang kan. Seorang itu Qasim. Orang panggil Nabi kita ni gelar dia Abu Qasim. Pak anak dia tu hak sulung nama Qasim. Bila Qasim tu mati, dia ni hak nama Al-As bin Wa'il tadi kecek kepada dengan orang ramai lah. Hari ni putus dah Nabi. Orang panggil putus bakar. Putus bakar tak ada dah. Orang nak sebut dia, orang nak ingat dia tak ada dah, putus. Kerana mati dia nak sulung hak yatim. Seolah-olahnya Nabi ni Tuhan tak ada sekali dengan dia. Lalu tu Tuhan turun ayat ni bahawa orang-orang yang ada benci kepada Nabi, orang-orang yang ada caci, ada maki ke Nabi, kata belah tu sebenarnya dialah yang akan jadi abtar. Akan jadi abtar, mana orang yang putus. Tak ada sebut betul lepas pada ni. Seolah halnya tak ada bakar dia lah. Bukan Muhammad tak, dia tu. Itulah dia nak royak daripada ayat ni bahawa nikmat yang Allah beri kepada kita banyak, kita kena bersyukur dan kita kena terima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita buat apa yang dia suruh, insya-Allah kita akan selamat dunia dan selamat akhirat.
Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdiha, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.